Pertama kali kami jumpa orang jual sebanyak yang ini. Kalau anda cuma ada 2 hari cuti datang KL, ada sehari je nak pergi kat Perlis, jangan datang tempat lain. Sebab kalau datang kat sini mewakili anda pergi 100 kedai. Sebab ada 100 vendor yang akan menghantar makanan setiap hari sebanyak 300 ke 400 menu. Cuma kami datang ni dia dah kurang sikit busy lah. Kami macam biasa lah, kami tak pergi tempat yang terlalu ramai orang. Yang killer menu dekat sini ialah yang ini. Durian crepe gebu. RM6 dia pakai durian D24. Sebenarnya tempat apa ni? Ni nama dia HS Dessert yang terletak di daerah Jejawi berdekatan dengan Unimap yang dekat sini tu. Tepi jalan je. Anda memang tidak akan lupa sebab kat sini memang sangat ramai orang. Kau boleh tengok abang rela jaga sana parking. Cuma sekarang ni sebab baru lepas sembahyang Jumaat jadi tak berapa ramai orang. Dia jual macam-macam kat sini. Jadi kalau anda mungkin tak ada masa nak berhenti kat restoran, malas nak menunggu, boleh tapau. Nama dia HS Dessert tapi dia ada jual macam-macam benda. Dia ada makanan-makanan berat. Contoh nasi apa semua, kek, kuih, dessert apa semua, kek. Abang Man kata ada kek tapak Abang Man. Lepas tu ada donat, ada macam-macam, Maggi lah, bihun lah apa semua. Memang pertama kali kami jumpa orang jual sebanyak yang ini. Jadi kita boleh tengok dekat luar. Kebersihan terjamin sebab dia memang tertutup macam tu kan. Ini yang dah pre-pack. Ini bangkai kering lah. Ini makanan yang fresh, makanan basah. Dia ada macam-macam lah. Apa ni? Saya pun tak pastilah. Ada minuman lah, ada macam-macam benda ni. Ui, lah cikang ada. Oh, nampak. Memang bagus sebab yang hantar makanan dekat sini vendor-vendor daripada Perlis, orang-orang sekitar sini. Sebenarnya idea ni bagus kalau kita buka dekat KL satu. Kita curi idea dia. Okey, kedai ni buka daripada pukul 11 pagi sampai 6 petang. Dia cuti hari Sabtu. Jadi jemput datang. Tak payah pergi jauh-jauh. Datang kat sini je. Perlis je. Mana ada jauh? 500 kilo daripada KL.